sebelah saya ini adalah Puan Nur Ayu. Beliau hanyalah seorang pekerja kilang sahaja, tapi beliau mampu menyimpan emas. Jadi jom kita dengar macam mana beliau menyimpan emas dan kenapa beliau menyimpan emas dengan public gold. Dipersilakan Puan. Okey, saya Nur Ayu. Saya mula menyimpan emas ketika harga emas adalah RM187 dan saya berjaya mengumpul sebanyak 100 gram pada ketika itu. Hinggalah pada tahun lepas, emas yang 100 gram tu saya jual untuk selesaikan hutang kereta seawal 3 tahun setengah. Jadi kenaikan harga emas adalah secara puratanya 10% tahun, tapi ada pada tahun lepas kenaikan lebih daripada 10% yang itu sebabnya saya jual emas untuk saya selesaikan hutang kereta 3 tahun setengah awal. Jadi saya nak tahu kenapa public gold? Kenapa tak company lain? Public Gold ni adalah satu syarikat jual beli emas yang terbesar di Malaysia, sangat dipercayai dan simpanan emas dengan Public Gold patut syariah, mempunyai cawangan yang banyak dan kita boleh beli emas pada bila-bila masa sahaja sebab gunakan app Public Gold semuanya di hujung jari. Okay, jadi saya nak tanya kepada Puan, okay, bagi mereka yang kata, oh saya pekerja kilang saja, saya suruh emas, saya gaji tak besar. Macam mana diorang ni boleh menyimpan emas? Okey, untuk simpan emas ni tak susah sebenarnya. Dia perlukan disiplin. Yang pertama sekali, setiap kali dapat gaji, pastikan asingkan minimum RM100 untuk disimpan dalam bentuk emas dan bakinya barulah kita belanjakan. Kalau nak tunggu hujung bulan baru fikir nak simpan, biasanya tak jadilah. Jadi disiplinkan, dapat gaji, simpan dulu, belanja kemudian. Nampak tak tuan-puan, walaupun beliau ni seorang yang kerja kilang, gaji tak banyak, tapi masih boleh menyimpan emas. Kerana apa? Kerana beliau ada ilmu. Jadi yang berminat nak menyimpan emas, isi beg biru saya ataupun bolehlah DM saya sahaja. Tuan-puan pun boleh jugalah follow Puan Nur Ayu ni di TikTok. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih so much.